Alia nak surprise dekat Atok. Ni dah sampai Taiping dah ni. Nak Atok tak tahu tau yang kita ada dekat mana ni? Ada dekat Taiping. Bye. Hai. Okey, nak sampai dah. Dia tu Masuk kiri tu. Dia tu tak pergi. Pergi sana. Kita tengah on the way. Kereta Atuk tu kan? Itu sinilah tempat Atok Thomas joki. Yes. Tu dah Tok Mak, tu dah Tok Mak. Cuba. Baru nak turun eh. Jangan dapat. Jangan lah. Jangan dapat. You parking tepi ni lah. Atok Kat mana? Tu Atuk Mak. Atuk kat mana? Tak dalam kereta dah. Atuk mula lagi. Atok kat belakang. Tengok ada Thomas. Tu. Tu dapat tu Tok Mak. Ikut. Mana Thomas? Tu. Atuk mana? Atuk. Sekarang kita nak pergi kat mana? Kita parking sebelah Thomas. Dah. Okay you. Baiklah Atuk kan. Tok Mak mana? Oh, Tok Mak belakang pokok tu. Kenapa Tok Mak duduk belakang pokok? Yelah. Meter Atuk. Okay, Tok Mak tengah exercise. Thomas tengok kita tadi. Bukan saya yang belakang, dia kakak yang belakang. Tok Mak naik ke? Thomas tengok kita. Kakak pegang je macam ni. Kakak pegang je macam ni kan. Kan je, kakak kerja lah. Kakak biar je. Boleh balik sini. Dah sini. Assalamualaikum makcik. Makcik nak saya tolong makcik. Makcik. Makcik nak saya tolong pegang makcik pergi ke kereta ke? Kakak jangan cakap kakak. Okey sana. Assalamualaikum makcik. Makcik. Nak dah pin. Okey jap tu. Makcik jalan dengan siapa? Assalamualaikum. Makcik nak saya tolong. Makcik Kalau Tok Mak tahu tu kakak. Tok Mak tak tahu. Thomas tengah kesusahan nak turun. Macam orang nak turun. Dah. Kakak bercakap. Makcik nak pergi mana ni? Handphone tu dia kenal lah. Tak kenal. Tok Puan tak kenal. Makcik nak saya bawa makcik turun tu. Dia ikut je dari jauh. Dia ikut belakang pokok. Assalamualaikum makcik. Makcik nak saya tolong ke? Boleh. Makcik dengan siapa? Dengan apa nak? Nak saya tolong. Tak payah. Tak apa. Tak apa. Okey. Terima kasih makcik. Kat sana. Assalamualaikum makcik. Masuk. Tok Mak terkejut. Tok Mak tak kenal aku. Tok Mak tak kenal aku. Lepas tu dia kata, no. Tok Mak cakap macam tu. Lepas tu, Kak cakap lah. Makcik, lepas tu Kak tanya, makcik dengan siapa? Lepas tu dia kata, dengan Atuk. Kak tak tahu lah Tok Mak cakap apa tadi. Lepas tu, tu je. Mana Atuk Kak cakap, okey, terima kasih makcik. Lepas tu kan nak pegang macam ni tau. Kakak nak pegang Tok Mak macam ni tau. Tapi Tok Mak dia tak nak. Ibu jangan. Kakak tunggu. Tuhan dekat situ. Kenapa nak ni? Dah lah. Pindah balik akak. Biarlah kakak tak. Makcik datang. Tok Mak datang. Cakap, makcik saya teman makcik.
Loh, kenapa? Tak apa, Tok Mak tak nak. Tak ikut je Tok Mak. Ikut belakang Tok Mak. Cakap macam mana? Makcik tak kenal saya ke? Makcik tak kenal saya. Dulu makcik jaga saya. Dah. Itu Danica. Pakai apa? Sekejap. Ada atuk lah, ada atuk kat belakang. Nanti kakak nak surprise kat atuk. Biarlah. Okey, bye Tok Mak. Nanti kakak datang balik. Tok Mak dah tahu tu kakak. Tok Mak cakap jangan. Ada atuk belakang Tok Mak. Nanti kakak nak surprise kat atuk. Macam tu. Lepas tu. Tu je. Tapi Tok Mak kata, pandai lah macam tu lah. Dia nak pin. Sini. Mana? Itulah atuk tu. Sini. Atuk dekat sana. Tak apa. Kakak pergi. Kakak pegang. Cakap Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum pakcik. Dah nak tahu. Jangan kakak makan. Cakap apa? Assalamualaikum pakcik. Dari kau nak Mesti makan apa dan bersalaman. pakcik bawa saya balik rumah. Assalamualaikum pakcik. Pakcik boleh bawa saya balik rumah. Salam. Pakcik boleh bawa saya balik rumah. Hang nak beli rumah aku saya. Kau nak beli rumah aku saya. Betul. Macam tu lah. Macam tu lah tu kata cucu aku ni. Cukup betul-betul tak. Termasuk yang anak aku. Cukup betul. Dalam Cuba Lala ambil lengan. Sabar dah sekolah. Sabar balik kampung. dalam balik kan. Okey. Pini tak boleh cabut. Senyum. Ibu nak hantar kat. Pergi. Kakak.